innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu faman lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu au kama qala. Sesungguhnya kubur itu di antara beberapa stesen akhirat. Barang siapa yang lepas seksa kubur, nanti selepas itu lebih lepas lagi. Barang siapa yang tak lepas dari azab kubur, selepas itu lebih berat. Kita mesti bimbang peringkat awal, iaitu alam kubur. Tapi lebih takut lagi sebelum mati, datangnya segala dosa menghantui fikiran kita sebelum mati. Dipanggil ukul mutakhayyilah, akal membayangkan balik dosa-dosa yang lepas. Tetapi orang yang terlecap, orang yang baik, orang itu telah dijauhkan daripada balasan azab.